tempat-tempat yang bayar gaji tinggi, companies macam mana? Usually kalau you nak masuk situ, you memang apa sebenarnya kelebihan orang Malaysia ni bila dia pandai English? Of course banyaklah obvious reason, but mungkin satu dua je lah yang most important. daripada segi career lah, kita cakap pasal kerjaya, okay? Sebab kita memang fokus on working professional student kita. So the obvious benefit kalau you reti bahasa Inggeris is you punya option untuk bekerja tu lagi luas. So you tak limited kepada kerja-kerja yang dia boleh perlukan bahasa Melayu sahaja. Lagi satu, kalau you tengok tempat-tempat yang bayar gaji tinggi, gaji besar, selalunya companies macam mana? Di situ asal MNC. Selalunya dia, kita sebutlah some places, okay? So contoh Petronas, oil and gas lah, Exxon, Schlumberger semua ni. Even TNB pun. TNB. Yeah. Okay, Shell apa semua. So selalunya companies ni dia bayar gaji yang besar lah sebenarnya kan. And usually kalau you nak masuk situ, you memang mesti boleh cakap bahasa Inggeris. So situ sendiri you dah boleh nampak memang obviously English ni sangat advantageous lah kalau you tahu English as compared to if you cannot speak English. Are you struggling to speak English? Join our free class today. Click the link in bio to learn more.